Fly. Dari Penang. Penang lah. Terus Hong Kong. Hong Kong. Bawa beg besar ni. Kiranya kapasiti tu 40 kilo. Heret kosong. Oh. Sebab nak pergi ambil barang di sana. Jadi makna kata masa happy tu kosong lah. Kosong. Sampai sana. Di sempadan China dengan Hong Kong. Dia pergi situ Lowu. Ya. Dia kira macam dengan kita naik. Kita sebang sungai gitu kan. Hong Kong dengan tanah besar. Kita jalan kaki pergi sama mana. Kita cok. China ni dia agak straight sikit. Dia tengok kita heret beg kosong. Dalam hari yang sama, kita langkah 3 negara. Thailand, Malaysia, Hong Kong, nak masuk China lah. Dia negara keempat ni. Ya. Hari yang sama. Kita keluar sini pagi pukul 8, pukul 9. Sampai di Penang lebih kurang pukul 11. Naik flight pukul 12 kita. Sampai di Hong Kong pukul 4. Pukul 5 sampai di sempadan Hong Kong Shenzhen, Hong Kong China. Dia kata sehari ni. Ni berapa negara? Ada perkara lain nak ni kot. Ada benda ni. Ada benda ni. Lepas tu dia bawa beg kosong lah. Bawa beg kosong. Ketuk tepi. Dia. Berapa? 3 jam. Ketuk tepi 3 jam? 3 jam. Ya Allah. Berapa ratus je lah? Kita tak kira dah. Sebab ketuk ke tepi dah cukup lah. Enough. Dia suruh lagi 3 jam tu lembut lutut. Lembut lutut. Lepas tu kita pun tak tahu buat gino. Dia nak tengok sama ada kita roket barang ke tak. Barang ni lah kan. Ya. Dia pun duk masuk dalam suruh kita ni pun scan jalan 2-3 kali. Lepas tu dia kata pi. Tu dia. Tu kita pun heret beg kita pi. Pi. Sampai sana. Dah pukul 9 malam lah. Lepas tu apa ni, di Shenzhen, naik Shenzhen, naik ke Guangzhou, naik kereta api laju, lebih kurang kita ETS gitu, sejam. Hari tu juga? Hari tu juga. Tak tidur tak mana lagi? Sampai sana. Sebab kita dah booking lah dekat sampai tu. Ambil raket badminton, leaning. Modal sana lebih kurang RM18. Balik main sini? Kita jual pre-order 50. Siapa yang pre-order masuk kata 50 tu dia bayar duit dah. 50. Yalah, pre-order. Tapi kalau siapa yang tak bayar duit lagi 80. Sebab RM50 ni dengan kata modal dia bagi modal kita. Ada ni laluan tarif ke apa ke cukai ke lagu ada. Kita buat late receipt apa kita bayar semua kita macam biasalah kan.